Hari ni aku berada dekat Sungai Isap, Kuantan, Pahang. Aku nak bawa korang view perumahan baru dekat Sungai Isap ni. Dekat belah mana? Sungai Isap kan luas. Tu, itu jalan nak ke SMK Sungai Isap Murni. Dan ni perumahan dia. So ni rumah yang kita akan view. Selamat datang ke episod 4 view rumah baru di Sungai Isap, Kuantan, Pahang. Jom kita tengok dalam apa barang free yang korang akan dapat kalau korang beli rumah ni. So ni dia punya pos depan muat dalam 2 biji kereta. Ni corner lot, adalah lebihan tanah sikit kat tepi. Barang free yang korang akan dapat ni. Pagar-pagar tepi ni, pagar ni free. Yang ini tak free. Ini member punya barang. Jom kita tengok dalam apa barang free yang korang dapat. Ni dia punya ruang tamu. Barang free yang korang akan dapat ni lah. Sliding door, tingkap ni. Jom kita tengok bilik pertama dia. Ini keadaan bilik pertama dia, dapat free tingkap. Ada bilik air sekali dalam bilik ni. Ini dia barang free. Jom kita pergi bilik seterusnya. Ni dia bilik kedua, dapat free tingkap kecil kat atas. Rumah ni nak kata luas, tak adalah luas mana, tapi standard rumah teras satu tingkat lah. Ni dia punya kitchen. Dapat free sinki, bukan satu tapi 2. Ni dia punya toilet kedua dia. Dapat free. Dan ni bilik terakhir dia, bilik ketiga. Dapat free tingkap juga. Jom kita tengok belakang ada apa. Ni keadaan belakang rumah dia. Dia terus tarik sampai ke longkang belakang. So itu sahaja untuk rumah ni. Ada dalam 3 bilik, 2 bilik air. Rumah teras setingkat dekat Sungai Isap. Rumah ni freehold, boleh reserve. So booking dalam RM500, free lawyer fee kalau untuk pembeli rumah pertama. Harga dia bawah 400k, anggaran bulanan dia dalam 1800. Harga bawah 400k, anggaran bulanan bawah 1800. InsyaAllah tu dia punya anggaran je lah. So tu saja untuk hari ni. Terima kasih. Jangan lupa like, follow, share, subscribe, komen. Apa-apa yang boleh bagi manfaat dekat semua. Terima kasih. I'll see you in the next video.